Kalau anda datang Dungun, antara kedai yang anda tak boleh miss adalah ini. Apa dia? Kedai Mak Wan Mi Soup. Mak Wan Mi Soup ni apa? Pula. Dia bukan macam kita pergi Mi Soup Utara, bukan. Mi Campur. Yang special kat sini. Mi Campur ni apa pula? Yang campak-campak tu ke? Bukan. Mi Campur ni adalah mi dengan selera Melayu campur. Mi Campur ni apa? Bukan Cambodia ke? Kalau nak tahu, jomlah masuk. Uniknya ialah di Dungun ini, Mak Wan Mi Soup ni memang terkenal. Yang mana dimiliki oleh Sun Network Business ni, dan fokus mereka adalah selera-selera Melayu campur. Dan saya dimaklumkan oleh sahabat saya yang berada di Dungun, kedai ni biasanya memang full house lah. Hari ni hari Isnin pagi, ramai je orang masih lagi bersarapan walaupun dah pun pukul 10 pagi. Tak tahulah konsepnya, mungkin sebelah rumah orang ke rumah mereka, tak pasti. Tapi senarionya memang macam ni. Jadi apa-apa pun bila sampai first kali saya dapat rasa adalah vibe bau dia, bau sup tu. Inilah Mak Wan dia. Ini dah tokeknya Mak Wan. Alamak, Mak Wan malu pula, Mak Wan lari. Itulah Mak Wannya Jadi dekat sini kita nampak ini salah satu juga dia punya apa kata best seller mereka, iaitu dia ada kopi klasik ni kan. Nampak setting kedai dia pun nampak dengan mesin-mesin perhiasan otai ni. Air lama ni pun ada. Kalau kita tengok menu-menu dia ni, kopi klasik mesti terah. Kopi klasik ni sedap ada. Kopi klasik Naria, kopi butter ada. Ni bawa kopi-kopinya. Ni apa ni? Ni apa dia? Ada ni apa? Nasi dagang. Okey, nasi dagang pun ada. Alamak, nasi lemak pun ada kata Mak Wan. Tapi yang special sekali apa Mak Wan? Ada kata, ada gerbok. Gerbok? Jalan kita ikut Mak Wan. Belah kurang. Oi, berasap-rasap. Apa ni? Sini tempat penyediaan makanan. Inilah keting. Yang orang kata sup urat keting ni Lemak, siapa ada masalah keting boleh makan. Macam gitu ini dulu keting. Jadi ini akan makan. Ni dia punya miu ke apa? Ni lah mi campur. Dia besar sikit. Mak Wan tunjuk pada kita ni mi campur. Dia apa beza mi campur dengan mi biasa? Semua makan mi campur. Sebab mi campur ni lembut. Memang sedap lah. Kata satu orang makan mi campur satu. Lemak. Campur 100 orang makan. Mi campur ni satu orang makan mi campur. Habis minum satu benda tu tak habis. Lemak macam gitu Okey, nanti kita akan tengok macam mana mi campur ni dengan urat keting. Nanti kita tengok. Okey, ni Mak Wan kata hok ni gearbox. Ini gearbox kereta mana pula? Gearbox lori ke gearbox kereta Mak Wan? Jadi ni kalau makan berapa orang ni? Kalau makan biasa bagi satu meja ada 4 orang. Kalau orang suka tu 2 orang pun boleh ambil. 2 orang pun boleh ambil? Ya. Lemak. Ya ni. Kadang-kadang makan seorang-seorang. Seorang-seorang makan. Ini kaki lembu lah. Lembu. Okey, mak dahsyat betul lah. Jadi kita tengok macam mana rasa Mak Wan punya mi campur. Okey, jadi saya order mi campur. Inilah mi campurnya. Dan ini semua yang anda tengok ni dipanggil awah. Awah ni makna kata macam kondimen lah. Limau nipis, ada kicap, ada sambal, ada gula. Gula pun ada. Kalau siapa nak manis-manis. Jadi saya rasa macam minyak bijan pun rasa macam minyak bijan. Lada sulah. Itu kicap. Kicap. Jadi inilah saya punya mi campur. Ini sup urat keting. Nampak saya punya brother, dia dah tengok cara dia makan. Dia ambil sambal, dia bubur limau. Macam gitu 2 perahan limau bubur rasa. Macam
Gitu. Jadi macam mana pukulan dia? Habis sebelum tu nak tunjuk juga. Kopi yang saya order ini adalah nampak butter ada kat situ tu. Macam best ni. Nanti kita rasa. Okey, untuk menikmati mi campa ni, satunya ialah dia memerlukan beberapa bahan-bahan tambahan lah. Macam limau dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan rasa. Lepas tu anda kena pakai awar. Tapi macam biasalah, untuk kita tahu sedap tak sedap benda-benda bersup-sup ni, rasa sup dia dulu. Bismillah. Dia tak macam mi hun sup utara. Lain. Sup dia lain. Kalau mi hun sup utara, dia punya rempah ratus dia agak berbeza. Dia ni dia ada macam manis-manis sikit. Tak tahu mungkin datang daripada rasa daging ke. Ataupun memang tekak orang campan ni makan manis-manis. Kan? Sebab tu mungkin sebab tu dia ada buah gula tu. Jadi untuk memberikan feel dia, tu dia. Ni sambal dia. Tak tahulah kalau ada nama khas entahlah. Jadi kalau siapa pernah makan tahu nama khas dia, tolong kongsi di bahagian komen Saya buburlah sesudu dulu. Itu. Lepas tu saya nampak brother saya tunjuk. Kerana bubur limau nipis. Jadi saya pun perahlah limau nipis. Kau. Dia bukan limau kasturi, limau nipis. Untuk berikan rasa masam-masam tu. Saya tak tahu dah sepedas mana sambal yang saya bubur ni. Kan? Tapi saya nampak tadi ada bubur sampai 2 sendok. Kan? Jadi gaul lah. Goi dulu. Lepas tu rasa kembali kuah dia macam mana. Sup dia tu. Okey. Sambal dia ni special lah. Sambal ni special. Kalau kita macam ni je pun, dia bukan pedas mencucuk. Dia macam bawa banyak bawang putih. Kan? Tapi dia blend masuk dengan daging ni. Dia jadi balance tau. Ni pula kita bubur limau tu. Ni ada kicap. Saya tengok sikit apa benda. Kicap masin. Bubur sikit kicap masin untuk memberikan sedikit warna. Kalau saya nak rasa mi dia pula macam mana. Mi saja Apa beza mi campa ni dengan mi mihun ke, kuetiau ke? Dia sebab dia kecil, dia nipis. Dia tak sebesar, dia tak macam mi gelas pun. Mi campa ni macam ni bubur dia. Masuk. Okay. Umpama makan kuetiau, besi kecil, tapi dia lebih tekstur dia lebih lembut. Kalau kuetiau tu kita kunyah terasa je masuk kan. Jadi untuk orang-orang yang tak ada gigi macam saya makan ni silap lupa nak kunyah, telan senyap masuk aje. Betul lah. Soalannya, mana nak cari kat KL mi campa ni Takkan nak kena datang Dungun selalu. Jadi, kalau anda datang ke Dungun, anda kena singgah. Okey, ini adalah air yang saya cuba, iaitu kopi butter. Biasa kopi butter kita minum air kopi panas-panas dalam cawan macam tu kan, tak butter. Ini saya try kopi butter tapi versi ais. Okay, dia tak kena kod butter dia memang banyak. Tengok keliling ni penuh butter ni kan. Mana rasa dia? Saya bukanlah pakar sangat pasal kopi. Tapi saya tak pasti kopi apa. Sama ada butter tu yang beri rasa kopi ni lain
Atau kopi yang diguna mungkin bukan daripada kopi-kopi yang biasa. Berbaloi, bagi saya kalau nak cuba, kalau anda inginkan kelainan. Sedap. Menu ni khusus untuk anda yang ada masalah ACL, MCL, kecederaan sukan. Sebab apa? Inilah dia. Nampak? Urat keting. Saya ni biasa dah tengok orang order tapi haram tak pernah pun. Tapi hari ni, Mak Wan mencadangkan saya mencuba urat keting ni. Ui, macam mana Ini kita cuba hirup ni dulu Nampak ada macam-macam bahagian ni. Ini mana urat-urat ni Apa yang ada masalah urat mungkin okey kot. Dia tak macam makan pokok lembu. Nak kata macam makan jelly kenyal-kenyal macam tu pun ada juga. Oh, saya faham kenapa orang suka makan urat keting. Sebab dia berikan kita kepuasan mengunyah tu sebenarnya. Macam tu.